Jangan terburu-buru membina stesen minyak hanya kerana tanah anda berada di tepi jalan utama. Dalam industri ini, tanah yang nampak strategik belum tentu layak dibangunkan. Ini realiti yang jarang dijelaskan kepada umum. Ramai melihat perniagaan stesen minyak sebagai sesuatu yang mudah. Ada tanah, bina stesen, jual minyak dan jana keuntungan. Namun hakikatnya, apa yang kelihatan di permukaan hanyalah sebahagian kecil daripada keseluruhan proses. Kejayaan sebenar sesebuah stesen minyak ditentukan jauh lebih awal di peringkat penilaian teknikal, pemilihan lokasi, unjuran trafik, struktur operasi dan kelulusan. Tanpa data, pelaburan dalam stesen minyak bukan lagi keputusan strategik. Ia boleh menjadi satu risiko yang sangat mahal. Di Malaysia, syarikat minyak utama seperti Petronas, Shell, Petron dan BH Petrol tidak menilai sesuatu tapak berdasarkan firasat. Setiap cadangan lokasi melalui proses saringan yang ketat. Antara faktor paling kritikal ialah capture rate. Anda mungkin melihat ribuan kenderaan lalu di hadapan tanah anda setiap hari. Tetapi, persoalan sebenar ialah berapa peratus yang benar-benar akan membelok masuk untuk mengisi minyak. Adakah laluan mudah diakses? Adakah terdapat divider yang menghadkan pergerakan trafik? Adakah pemandu mempunyai masa dan ruang untuk masuk dengan selamat? Jika unjuran trafik tersasar, unjuran jualan akan lari. Dan apabila jualan tidak mencapai sasaran, keseluruhan cash flow projek akan terjejas. Selain trafik, faktor kedua yang sering menggagalkan projek ialah viability tanah. Keluasan semata-mata tidak menjamin kesesuaian. Dalam penilaian sebenar, kita perlu melihat ingress dan egress, laluan masuk dan keluar, susun atur tapak, pergerakan kenderaan, ruang untuk lori tangki, serta keperluan operasi harian. Banyak tanah nampak luas dan menarik dari luar. Namun, selepas mengambil kira keperluan teknikal, setback, access, turning radius, dan ruang operasi, tanah tersebut mungkin tidak lagi sesuai untuk pembangunan stesen minyak. Ada juga tapak yang kelihatan baik di atas kertas, tetapi akhirnya tersekat di peringkat pelan, kelulusan atau keperluan teknikal. Sebab itu dalam industri ini, lokasi yang nampak cantik belum tentu viable. Faktor ketiga ialah proses kelulusan. Pembangunan stesen minyak bukan melalui satu pintu sahaja. Ia melibatkan syarikat minyak, pihak berkuasa tempatan, keperluan teknikal jalan, aspek keselamatan, lesen berkaitan petroleum dan pematuhan regulatory. Jika aliran ini tidak difahami dari awal, projek boleh tertangguh untuk tempoh yang panjang. Satu lagi perkara penting yang sering disalahfaham ialah struktur pendapatan stesen minyak. Ramai menyangka keuntungan datang daripada jualan bahan api semata-mata. Realitinya, harga dan margin operasi bahan api tertakluk kepada struktur kawalan dan mekanisme harga kerajaan. Maka keuntungan sebenar tidak hanya bergantung kepada harga, tetapi kepada volume jualan, kecekapan operasi dan pendapatan sampingan. Sebab itu non-fuel income sangat penting. Kedai serbaneka, sewaan ruang niaga, kedai makanan, pusat servis, ATM, EV charger dan perkhidmatan tambahan menjadi faktor pengukuh kepada pendapatan keseluruhan. Lokasi yang tepat bukan sahaja menyokong jualan bahan api, tetapi juga menarik penyewa dan rakan niaga yang berkualiti. Sebaliknya, lokasi yang salah akan menjadi liability yang mahal. Kos pembangunan stesen minyak hari ini bukan kecil. Ia melibatkan kerja tanah, pembinaan, tangki bawah tanah, sistem pipe, dispenser, sistem keselamatan, pematuhan alam sekitar, kelulusan teknikal dan operasi harian.
Sebab itu pendekatan cuba-cuba sangat berbahaya. Keputusan awal yang salah boleh memberi kesan kepada prestasi aset untuk tempoh 20 hingga 30 tahun. Nasihat saya jelas. Sebelum membeli tanah, sebelum membina stesen dan sebelum mencari pelabur, pastikan lokasi tersebut dinilai dengan data. Bukan sekadar berdasarkan andaian. Bukan sekadar kerana tanah itu di tepi jalan. Dan bukan sekadar kerana orang kata kawasan itu ada potensi. Jika anda seorang pemilik tanah dan ingin mengetahui potensi sebenar lokasi anda, atau anda seorang pelabur yang sedang mencari tapak stesen minyak yang telah ditapis dan berdaya maju, layari stationminyak.com. Hantar koordinat tanah anda untuk penilaian awal. Atau kenal pasti tapak berpotensi untuk dibangunkan. Dalam industri ini, keputusan yang baik tidak bermula di tapak pembinaan. Ia bermula lebih awal, di peringkat penilaian. Stationminyak.com. Mulakan dengan data. Tamatkan dengan keputusan yang tepat.